Masail saum, pada bicara perhimpunan masalah yang bertakluk, maknanya yang bergantung dengan hukum berpuasa, yang dinukilkan, dinakal ke mana yang diambil, dipetik daripada beberapa kitab yang mu'tabar. Baik, insya-Allah. Maksud tu dah pertama sekali. Kata pengarang kita rahimallahu taala ta'rif puasa. Dia buat mari takrif, pengertian puasa. Definisi puasa dulu, buat mari definisi puasa. Baik. Bermula pengertian puasa pada lughah, pada cakapan bahasa, iaitu imsakun. Apa makna imsak? Yakni menahankan diri daripada berkata-kata. Itu makna puasa. Pada segi lughahnya, pengertian ataupun makna puasa pada segi lughahnya, makna imsak, makna menahan diri daripada berkata-kata. Jadi kita tahan diri kita, tak mau bercakap tu. Tu dia panggil puasa lah tu, daripada segi lughahnya. Istilah lughah bahasa. Orang tak mau cakap tu dia panggil orang puasa lah tu. Bala tuang makan buak 2-3 pinggang pun, tapi cakap tak mau. Dia panggil puasa pada segi lughah. Seperti firman Allah Ta'ala, hikayat daripada perkataan Maryam, inni nazartu lirrahmani sawma ay imsakun. Artinya sesungguhnya aku bernazar. Ibu Maryam bernazar bagi Tuhan Ar-Rahman, Tuhan yang mempunyai sifat pemurah. Apa aku nazam dia apa? Menahan diri dan diam daripada berkata-kata. Sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala guna lafaz sauma. Saum makna puasa lah. Siapa tu? Iaitu Ibu Maryam. Ibu Maryam nak menahan diri dia daripada berkata-kata. Tapi dalam lafaz tu Allah Ta'ala guna inni nazatu lirrahman sauma. Sesungguhnya aku ni bernazar. Menazar. Menazam dia apa? Yakni bernazar kepada Tuhan, nak tahan diri aku, nak diam daripada berkata-kata. Jadi itu dia panggil saum, puasa daripada segi lughah.